Okey kawan-kawan, bila kita sebut pasal air, dia bukan satu keperluan semata-mata, tapi dia adalah satu simbol kehidupan untuk seluruh manusia, termasuk saudara-saudari kita yang berada di Gaza. Kalau kita tengok kehidupan waktu perang dan selepas perang, yang mereka perlukan ketika ini adalah sistem bekalan air bersih. Waktu selepas daripada gencatan senjata, bulan 10 hari tu, mereka balik ke rumah mereka, yang mereka dapat tengok adalah sistem perairan yang musnah, sistem kumbahan yang musnah, dan sistem pepairatan yang dah tak nampak lagi laluan dia. Jadi, adakah dengan penindasan, kezaliman dan malapetaka yang mereka lihat depan mata ni menjadikan mereka orang yang sentiasa menyerah kalah? Jawapannya tidak. Sebab kalau kita tengok sejak daripada Palestin mula dijajah sehingga ke hari ini, rakyat Palestin sentiasa berjuang hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun semata-mata untuk mempertahankan tanah Palestin yang tercinta. Jadi adakah kita di sini tak nak terlibat dalam perjuangan itu? Mestilah nak kan? Takkanlah kita nak duduk tengok je. Kita pun nak rasa juga. Rasa perjuangan tu juga. Sebab apa? Di Palestin ada Masjid Al-Aqsa yang perlu kita pertahankan. Jadi macam mana kita nak ajak diri kita, kita nak jadikan diri kita ni terlibat dalam perjuangan itu? Jadi jom kita sama-sama join The Rightful Gift, hadiah kehidupan Wira Palestin, untuk kita berikan satu hadiah sistem air bersih untuk rakyat Palestin. Sebab apa? Setiap satu cawan yang kita berikan mampu mengeringkan tekak seorang kanak-kanak yang berada di Gaza yang ketika ini sangat memerlukan air bersih. Boleh ke boleh? Mestilah boleh. Jom, The Rightful Gift, hadiah kehidupan.